Tuan Guru Ustaz Ni Aziz pernah mengungkapkan, ketenangan ini bukan boleh dibeli di pasar, tapi ketenangan datang hanya daripada Allah. Hidup kita ini pasangannya mati, seperti pagi pasangannya petang. Dunia pasangannya akhirat. Pasangan syurga adalah neraka. Renung-renungkan. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Adik-adik Kolej Komuniti Selayang, adakah anda bersedia untuk sesuatu yang hebat? Sedia. Saya nak dengar semua say hey. Ayo kita mulakan. 3, 2, 1. Alamak, 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 alamak raya lagi. Kuih raya tak jadi-jadi. Kelang kabut, ayam ketupat, rendang hangus dalam kuali. Alamak raya lagi. Baju raya pun lupa beli. Balik kampung jalan melekat. Pandang kanan, pandang kiri, sangkut lagi. Alamak. Terbaik. Ustaz nak tahu lagu ni, alamak. Alamak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama saya Putra Azwan semestinya dalam Borak Tengah Lapar. Masuk you. Ya, dan hari ini kita masih bersiaran dari Inspired Kitchen College Komuniti Sayang, dan seperti biasa juga untuk waktu ini kita bersiaran di frekuensi kami 97.2, dan juga anda boleh saksikan kami hari ini menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma, dan juga di semua platform media sosial KLFM. Ini baru KL. Dan hari ini kita masih bersama panel-panel hebat kita. Kita masih bersama Ustaz Hassan Adli. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari kedua kita di College Community. Semakin mantap Ustaz. Sudah nak dekat-dekat raya ni kan. Hujung-hujung Ramadan ni. Ya, dan kita bersama penyanyi kita, pelawak kita, Nizam Jentik-Jentik. Okey, hari ini kita nak berbicara sebenarnya mengenai topik kita Alkisah Lagu Raya. Tapi sebelum itu nak tanya dekat Ustaz dan juga Nizam dulu kan. Raya dah dekat ni kan. Bajet raya macam mana tahun ni? Okey ke? Ada bajet raya ke tahun ni? Okey lah. Bajet duit raya, bajet duit raya nak bagi dekat orang. Itu sebenarnya. Nak bagi duit raya. Dah tukar duit dekat Dah tukar, dah siap semua dah Wah, tapi Nizam nampak dia sedia banyak job. Saya sebabkan katanya. banyak rezeki kan. Saya punya cara bagi duit raya ni. Buka nak sampul mana? Sampul mana? So dia ambil buka tiket percutian 2 hari 3 malam ke Bangkok macam tu. Ui, sampai macam tu. Alhamdulillah rezeki. TV 55 inci. Kereta. Semua memang hebat. Alhamdulillah, seronok dengar kawan-kawan kita rezeki luas. Alhamdulillah, terbaik Nizam. Baik. Nak juga duit raya tak nak? Nak. Okey. Baik, untuk hari ini kita berbicara mengenai topik kita iaitu Alkisah Lagu Raya. Jadi untuk membuka tirai topik kita nak beri ruang dulu kepada pelajar Kolej Komuniti Sayang untuk mereka mengajukan soalan kepada Ustaz Hassan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Sharifah Umairah dari kos pastry semester 1. Ingin bertanya satu soalan. Apakah muzik atau lagu yang boleh menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Terima kasih Syahidah. Sharifah. Sharifah Umairah. Sharifah Umairah. Sharifah di mana Sharifah? Saya ingat. Lagu menjadi wasilah tu Ustaz. Lagu ni dia lebih kepada hiburan lah ya. Okey. Dia asalkan hiburan itu boleh mendidik jiwa, kita kata ia bolehlah dia dibolehkan dalam Islam. Sebenarnya tentang muzik dalam Islam ni perbincangannya agak panjang dan ulama memang ada khilaf ya. Ada perbezaan yang banyak, pendapat ni kata boleh dan macam-macam lah. Tapi kalau ditanya dari segi dalam situasi pada zaman sekarang ni memang masuk kereta pun dengar muzik, duduk masuk rumah pun dengar muzik, kan? Pergi sana pun masuk pasar raya nak pergi baju raya pun dengan lagu raya. Pergi bazar Ramadan pun pasang lagu juga. Jadi nak kata payah. Hatta kita punya handphone pun ada ringtone juga, muzik juga. Jadi nak kata pergi masuk bilik, keluar bilik semua ada muzik. Sebab tu kita nampak perkara ni susah nak lari. Cuma macam mana cara kita nak bawa muzik itu dalam kehidupan kita, pastikan ia tidak sampai melalaikan dan ia boleh jadi wasilah untuk dekat kepada Allah juga bila mana lirik itu dihayati. Lagu yang baik-baik Ustaz, Ustaz kan? Lagu yang baik-baik memuji Lagu yang Allah. baik, muzik lah. Tapi Ustaz, saya pun nak tanya kan, adakah lagu raya ni kalau liriknya positif boleh menjadi zikir secara tidak langsung? Naam, kalau kita lihat muzik ini
kalau kita lihat ulama-ulama dulu pun, contohnya Imam Al-Farabi kan. Al-Farabi dia antara ulama yang terkenal dan dia juga bermain muzik, dia main macam gambus macam tu. Ya, begitu juga Al-Kindi, begitu juga Ibnu Sina. Walaupun Ibnu Sina terkenal sebagai ulama dalam perubatan Islam, tetapi beliau juga pernah menukilkan juga tentang muzik ni, kesannya kepada pesakit. Dia ada kesan juga, boleh memberi kesan. Sebab tu dia ada menyebutkan perbahasan tentang asyifa, boleh menyembuhkan penyakit. Kan dia macam satu terapi kan. Begitu juga Imam Al-Ghazali pun dia ada bahaskan tentang muzik dalam kitabnya. Bermakna muzik ini selagi mana ia tidak melalaikan, insya-Allah boleh. Tadi soalan tadi tu berkaitan dengan ni kan, adakah muzik boleh menjadi zikir? Zikir dia. Zikir, dapat pahala zikir lah. Maksudnya kalau ia membawa kepada dekat kepada Allah. Contohnya bila dengar lagu muzik kan, tentang lagu apa, contohnya lagu nasyid, biasa kata nasyid, ataupun dengar lagu tu kita rasa menghayati sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan. Jadi kita dengar tu teringat, ya Allah, dosaku banyaknya, betapa tingginya rahmat Allah. Maknanya kita dekat kepada Allah, insya-Allah itu berpahala. Kan, itu membawakan dekat kita pada, sebab ya Allah, selama ni kita duk nyanyi-nyanyi lagi tadi je lagu alamak-alamak kan, masuk kita saat lagi dengar lagu nasyid ketuhanan pula menangis pula. Contohnya, maksudnya lagu alamak ataupun lagu raya pun sebenarnya ada baiknya. Tapi lagu, ialah sebab memang hari raya itu disuruh untuk kita bergembira. Ya, tidak disuruh untuk kita menangis hari raya ni. Tetapi ada masanya kita perlu juga dengar lagu-lagu yang boleh menginsafi diri. Mana tahu Ustaz boleh tukar lirik jadi Allahu kan. Ya, betul lah. Itu zikir je. Betul. Allah, alhamdulillah. Bijak. Semakin dekat raya semakin alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah boleh lepas Nizam. Mantap. Saya baru lepas zikir tadi. Oh ya ke, alhamdulillah. Nizam, nak tanya pada Nizam jugalah, selaku orang seni kan, orang industri hiburan pada Nizam lah, macam mana pandangan Nizam lagu raya, lagu puasa zaman sekarang dengan lagu raya, lagu puasa zaman dulu-dulu? Saya rasa zaman sekarang ni dia lebih untuk nak mengkhususkan, dipanggil Gen Z. Apa yang Gen Z minat, kerana Gen Z ni adalah pemegang pasaran industri sekarang ni. Jadi apa yang lagu yang mereka rasa perlu jadi hit adalah lagu yang perlu mengikut rentak generasi Z sekarang ni. Sebab tu zaman sekarang ni tak ada yang lirik-lirik tak seperti dulu punya lirik, macam di pagi raya kita memohon ampun menang, tak ada. Lebih kepada lagu yang lebih macam lagu yang kita nyanyi tadi. Alamak, dia lebih apa, catchy. Lebih catchy. Dan ini adalah halwa telinga zaman sekarang ni. Tapi ia masih lagi ada yang berunsurkan positif. Ada yang berunsurkan lebih apa, lebih mudah diterima daripada zaman dulu. Sebab kan saya rasa memang itulah kita muzik berubah mengikut zaman kan. Tapi ada satu lagu ni dia sebut raya tapi tak pernah ditayang pun, dikeluarkan masa raya. Tapi liriknya ada raya. Ada. Lagu tahu lagu apa? Tahu. Lagu Suraya seperti mana? Suraya Suraya awal Okey baik. Dan tanya kepada Ustaz lah, pada Ustaz adakah lagu-lagu yang dimainkan di waktu Ramadan ni, adakah ini wajar ataupun sebaliknya? Tapi kita nak simpan tu jawapannya kejap lagi, sebab kita nak berehat seketika. Kita nak nyanyi lagu-lagu yang berunsurkan ketuhanan, Nizam. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak Tengah Lapar. Ya, KL FM ini baru KL. Kita masih bersama saya Putra Azwan, Ustaz Hasan dan juga Nizam Jentik-Jentik, pastinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Dan untuk hari ini kita masih berbicara mengenai Alkisah lagu raya. Nak sambung soalan saya tadi lah kepada Ustaz mengenai pandangan agama ataupun ulama' ni tentang hiburan ataupun lagu-lagu yang disiarkan di bulan Ramadan. Adakah menyeimbangi hiburan dan juga ibadah ataupun dia memang mengganggu fokus kita untuk ibadah, Ustaz? Silakan. Kita sebut tadi, bila Syawal ni dituntut untuk kita bergembira. Tapi nak bawa mood bergembira tu, antara yang boleh bawa tu adalah dengan lagu raya lah. Kan? Tapi kita kena ingat, kita masih duduk di hujung Ramadan.
masih lagi ada, kita kata ada possibility Lailatul Qadar malam ni. Kan? Maknanya kena kejar. Oleh kerana itu kita nak seimbang antara malam akhir Ramadan, sebabkan Nabi sebut pada hujung 10 akhir Ramadan Nabi mengasingkan diri dengan isteri baginda dan Nabi mengingkatkan, menunjukkan Nabi memang fokus ibadah. Bahkan kalau kita tengok antaranya Imam Qatadah, kalau salah seorang ulama, dia ni kalau sampai 10 akhir Ramadan setiap malam dia akan khatam 30 juzuk Quran. Setiap malam. Setiap malam. 30 juzuk, bukan satu juzuk. Setiap malam 30 juzuk. 30 kali lah. 30 kali khatam. 30 juzuk satu Quran. 10 kali lah. Satu Quran tu. Maknanya ulama dulu dia memang betul-betul fokus ibadah pada hujung-hujung Ramadan. Tapi kita nak bawa ke raya tu kan. Oleh kerana itu kita nak seimbangkan. So kalau kita dengar lagu raya tu, betul kita nak bergembira kan. Tetapi dalam masa sama kita kena ingat, aku ni masih duduk di bulan Ramadan. Sebab tradisi para sahabat dulu bila meninggalkan Ramadan, mereka akan rasa sedih. Sedih kan. Tapi bila masuk Syawal, mereka bergembira. So kita kena balance kan sedih dengan gembira tu. Kena balance kan. Maknanya banyakkan juga fokus dengan ibadah sebab kita masih mood Ramadan. Mungkin peluang sebab apa? Bulan Ramadan ni kan Nabi kata afdalus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Ramadan ni sebaik-baik bulan. Itu lebih utama berbanding dengan Syawal yang menjelang tiba. Kejar peluang ni sebab kita tak tahu akan ada peluang ni pada tahun depan atau tidak. Oleh kerana itu kita kata pandai-pandailah balancekan antara hiburan tadi dengan ibadah. Tapi jangan lupa banyakkan baca Quran juga di hujung-hujung Ramadan ni. Sebab itulah amalan para sahabat dan amalan Nabi sendiri. InsyaAllah. Baik, sebelum kita nak bagi Nizam tanya soalan pada Ustaz, nak beri ruang dulu kepada pelajar-pelajar Kolej Komuniti Sayang ni untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Ustaz Hasan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Siti Davita dari kos Pastry semester 1. Saya nak tanya, lagu raya ni ada magic ke Ustaz? Sebab setiap kali dimainkan, kita boleh tiba-tiba jadi drama queen dan beremosi. Ada feelingnya, ada auranya yang tersendiri. Komen Ustaz? Zabita ya. Okey, terima kasih Zabita. Memang magic, dia muzik ni dia magic pada setengah orang lah, tak semua orang ya. Contohnya magic juga pada saya kalau, tapi tak ada sampai queen tak ada lah kan. Macam DJ kan ataupun jentik kan. Jentik pula ya. Terus jadi kata kerja. Okey, saya kalau peribadi kalau macam kita macam mood tak berapa nak best kan, especially bila saya masuk kereta, tahu tak lagu apa yang saya pasang? Lagu apa Ustaz? Cuba teka. Bukan lagu tu. Astagfirullahaladzim. Itu sesak nafas tu. Saya akan pasang lagu apa? Mungkin orang kata, takkan lagu. Saya akan pasang lagu raya. Walaupun bukan bulan Ramadan. Walaupun bukan Ramadan. Padahal hari merdeka masa tu. Tapi lagu apa? Antara lagu yang saya suka ialah lagu Syarifah ini tu. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan. Kenapa lagu tu Ustaz? Saya tak tahulah, dia macam ada tak tahulah. Saya bila dengar tu macam rasa seronok. So dia akan hilang macam mood yang tak best tu. Kita jadi semangat pula. Tapi ialah Quran kita pasang juga ya. Quran tu mestilah. Tapi kadang-kadang saya buka lagu tu juga. Macam bila dengar lagu tu dia rasa macam best. Dia macam ada magic tau. Itu saya lah. Orang lain mungkin tidak macam tu. Jadi mungkin macam Azwan sendiri pun ada lagu yang bila dengar tu kita naik semangat kan. Mungkin apa nama Nizam kan jentik. Saya kalau dengar azan semangat. Azan ya. Azan semangat nak buka puasa lah. Oleh kerana itu pandailah kita bawa dengan lagu itu sebut. Kita tak boleh nak samakan orang dengan orang lain kan, diri kita, sebab mungkin dia ada sebab. Contohnya saya dengar juga macam ada seorang anak istimewa ni yang ibu dia bagi tahu, anak saya tak boleh bercakap. Tapi dia boleh bercakap bila dia suka satu lagu tu. Dia suka dengan lagu tu sampai dia boleh bercakap. Sampai dia boleh keluarkan suara jadi dia. Terapi Dia. Lagu tu je. Anak dia suka last sekali anak dia boleh mengeluarkan suara ikut lagu tu. So dia barulah dia kata, itulah kali pertama saya dengar anak saya bercakap. Lagu apa? Tapi lagu apa tu? Lagu apa tak? Tapi anak tu suka dengan lagu tu lah. Dia repeat lagu tu sampailah anak tu boleh mengeluarkan suara dia. Daripada situ dia anak tu boleh bercakap. Barulah lama-lama doktor pasti punya anak ni boleh bercakap. Itu satu magic juga tu sebenarnya. Satu terapi. Tengoklah benda ni boleh jadi terapi. Sebab tu macam Ibnu Sina
kan dalam kitab ni menceritakan muzik ni boleh jadi satu syifa juga. Mungkinlah ya, mungkin terapi, wallahu alam. Betul. Kadang kalau kita nampak ustaz sedih, ustaz sedih ke ustaz? Hai, selamat hari raya. Ini first time saya bocor rahsia tu. Tapi jarang jumpa ini. Untuk saya personally memang pertama kali jumpa orang yang bila nak semangat dengar lagu raya walaupun di bulan Safar. Ustaz mantap, serius. Baik ustaz. Okey ustaz, saya pun nak tanya ustaz Okey ustaz, lagu raya ni kita sering kali menyentuh tentang kemaafan. Jadi apakah peranan muzik dalam membantu kita memaafkan orang lain? Ya betul, memang dalam Quran pun Allah Taala sebutkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan orang lain, Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan tu. Maknanya kalau lirik itu mendorong kepada kemaafan, itu selari dengan Allah Ta'ala sebut orang yang suka memaafkan. Mana mungkin satu terapi bila dengar lagu tu, aku kena memaafkan lah kan. Mungkin satu terapi pada dia bermaksud itu Allah suruh kamu kena memaafkan. Jadi macam mana cara kita nak memaafkan? Mungkin dengan dengar lagu tu, aku nak memaafkan. So benda yang baik sebenarnya kan. Benda yang bagus juga sebenarnya. Itu yang magis juga yang ada dalam lagu Ustaz. Saya boleh buat kita gembira, bersemangat. Mungkin juga boleh buat kita memaafkan seseorang. Magis. Jadi Nizam satu lagu yang memaafkan. Memaafkan. Maafkan kami. Maafkan kami. Okey, baik, kita beri ruang juga kepada pelajar-pelajar College Community Sayang ini untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Ustaz Hasan. Silakan. Salam Ustaz. Saya Syaira daripada kos pastry SEM 1. Ingin menanyakan 2 soalan. Adakah budaya lagu raya ni untuk budaya Melayu dan Malaysia saja? Dan adakah orang Islam di luar negara tidak senatif orang macam kita menyambut hari raya? Tidak sefanatik kita lah kan. Tak sefanatik. Okey, baik. Baik. Terima kasih Syaira. Satu soalan. Syahira, terima kasih Syaira. Mesti Ustaz ada 2 soalan Ustaz. Jangan berlaku Ustaz. 2 soalan tu ya. Ada 2 soalan. Okey. Ada apa tadi sebut ni? Adakah lagu raya ni orang kita di Malaysia saja yang beria nak menyanyi? Orang negara lain tak ada. Kalau jawab soalan pertama tu saya nampak bukan orang Malaysia je. Okey. Orang dunia lain pun, negara Islam lain pun mereka ada lagu perayaan dia sendiri juga. Cuma mungkin dari segi muzik dia, kalau macam style orang Arab, mungkin muzik lebih kepada bunyi muzik macam padang pasir sikit, bunyi lagu raya dia. Masih lagi lagu raya lah. Tapi masih lagu raya lagi. Kalau di India ke apa, saya tak pastilah, mungkin dengan lagu perayaan dia masing-masing lah. Kalau kita tengok yang kedua tu, adakah orang Melayu je yang fanatik? Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab apa? Saya pada pengalaman tau. Okey. Contohnya kalau kita takbir raya kan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia macam sedih kan. Padahal kalau kita tengok, kalau takbir raya dekat Mekah ke ataupun negara Arab, dia orang takbir raya semangat. Dia tak sama macam kita. Sebab tu saya pernah pergi pergi ceramah satu tempat. Lepas tu ada seorang, dia Bangladesh, orang Bangladesh. Saya ceramah tu saya buat macam joke sikit lah. Sebab ceramah tu dekat orang kampung, dekat kawasan kampung kan. Jadi dia tak boleh serius dan terlalu fakta sangat. Saya kena banyak joke sikit. Saya buat joke, jadi orang kampung tu gelak lah. Lepas tu depan saya tu ada orang Bangladesh tu, dia tengok saya muka dia ketat. Kan? Itu dia kata apa, muka ketat dia kuis lah. Okey, lepas tu lepas dia ceramah tu, dia jumpa saya personally. Dia marah saya. Dia kata apa? Ustaz ceramah lain kali jangan geli-geli, dia kata. Ustaz ceramah jangan geli-geli, dia kata. Saya kata geli-geli, saya dengar perkataan geli-geli tu saya pula gelak kan. Yalah. Dia kata itu ustaz sudah geli-geli, dia kata. Rupanya geli-geli tu jangan gelak-gelak. Saya tanya kenapa? Ini ceramah tak boleh macam ni, dia kata. Ceramah mana boleh gelak-gelak. Okey. Lepas tu saya tanya dengan dia, you sudah duduk Malaysia sudah lama kan? Ya. Saya tanya you punya, tengok orang Malaysia punya takbir raya macam mana? Sama tak takbir raya macam negara you? Tak sama. Ini orang Malaysia punya takbir ni banyak sedih. Kan? Saya kata sebab orang Melayu kita tradisinya macam tu. Dia suka lebih kepada hiburan. Sebab tu tengok kalau kita tengok ceramah dekat Pakistan ke ataupun di Bangladesh, ceramah dekat sana dia tak ada macam negara kita. Tengok. Maksudnya Ustaz? Dia orang ni banyak ceramah lebih serius. Okey. Dia orang bagi mereka kalau ceramah ni kena serius, tak boleh ada unsur jokes sangat. Dia kena serius. Budaya kita orang Malaysia tengok kalau ustaz tu ceramah serius je, ramai datang.
Kan serius je kan. Seronok dengar. Kalau di Malaysia lah. Kalau serius. Kalau serius ustaz tu orang kalau cepat serius mengantuk lah. orang Nampak orang tak mengantuk. suka dengar ustaz tu kan. Bila dia ada unsur sikit jokes tu orang suka. Ya. Itu budaya kita. Oleh kerana itu saya nampak memang di Malaysia ni budaya kita ni lebih suka dengan muzik. Lebih suka muzik. Tapi yang penting kita kena pastikan ia mengikut kehendak yang sepatutnya lah. Tapi saya rasa dekat luar negara pun ada juga. Saya pernah beraya dekat Dubai. Dengar juga lagu raya dia orang ada. Okey tak? Lagu dia macam دخل العبق له ما خدني وذهبي. Itu translate Nizam. Awak translate ni. Okey, jadi itu dia. Baik. Jadi Ustaz, ada juga sahabat kita tanya ni Ustaz. Muhammad Syakirin katanya ni, macam mana Ustaz lagu raya ni Ustaz, dia boleh menjadi medium untuk kita mengeratkan hubungan dalam keluarga sewaktu Ramadan Ustaz. Boleh ke Ustaz lagu ni menjadikan kita erat bersama ahli keluarga kita? Ya, macam kalau saya sendiri kalau kita berkumpul buat hari keluarga kan, family day. So antara cara untuk kita nak naikkan macam kalau kita buat aktiviti kekeluargaan, dia kena ada pasang satu lagu yang boleh jadikan kita seronok. So maknanya sambil kita bersukaria tu disulami dengan bunyi-bunyian lagu yang sesuai dengan program tu. Jadi makin kita rasa macam akrab lagi best kan. Lagi rasa kebersamaan tu ada. So itu peranan kalau macam contoh kalau kita main games kan, kalau main aktiviti sukan senyap je kan. So mood pun tak ada kan. Tapi bila kita main gelak ketawa dengan adik-beradik semua, tapi kita pasang lagu yang macam naikkan mood tu, so lebih meriah, lebih seronok. Sebab tu peranan muzik tu juga boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Macam rumah tu buka pun dipasang lagu-lagu raya. Betul? Panggil orang datang, tetamu pun sambil makan sambil serut dengan lagu raya. Kan? Semakin erat kan. Ya, betul. Sebab tu memang dia suruh pun hari raya tu kan disebut hari raya ni memang Nabi suruh kita bergembira. Jangan kita bersedih. Yelah kadang kita teringat balik orang yang dah tak ada tu kan. Cuma hari raya tu kalau boleh memang disuruh untuk kita bergembira. Jadi nak bergembira tu salah satunya dengan lagu raya lah kan. Sebab ia adalah hari kemenangan kita umat Islam. Betul. Kena kita bergembira. Betul. Dan kalau kita sedih kita kalah, kita tak menang. Tapi Ustaz kata tak habis kita sedih. Tak habis kita sedih berbanding di luar negara yang lebih bersemangat Ustaz. Sebenarnya kita cuba juga nak ubah benda tu kan. Cuba takbir raya yang lebih semangat. Dia tak jadi. Tak jadi Ustaz. Macam mana saya tak pernah dengar macam mana yang takbir raya bersemangat tu? Takbir contohnya susahnya nak buat tu. Kalau di mana kita boleh tiru kan. Kita boleh tahun ni. Betul? Kalau di negara Arab biasanya takbirnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada macam tu. Semua ke atas. Dia punya hujung tu ke atas. Kita mendayu-dayu kan. Dayu. Lagi Melayu lagi best kan kita kan. Betul Ustaz. Okey baik, kejap lagi kita kembali bersama Ustaz Hassan dan juga Nizam, jentik-jentik juga pelajar-pelajar Kolej Komuniti Sayang. Nak berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama untuk anda semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak Tengah Lapar. Fakta Juadah Hari Raya. Sambutan Hari Raya Aidilfitri sinonim dengan juadah ikonik seperti rendang, ketupat, lemang dan kuih-muih manis. Namun, di sebalik keenakannya, hidangan ini sering mengandungi kalori tinggi akibat penggunaan santan, gula dan minyak. Sebagai contoh, satu porsi rendang 100 gram boleh mencecah 300 ke 500 kalori. Manakala ketupat dengan serunding mudah melebihi 600 kalori, hampir separuh keperluan harian dewasa. Kajian Universiti Malaya 2021 mendedahkan pengambilan kalori semasa hari raya boleh mencecah 3,000 hingga 4,000 kalori sehari, menyumbang kepada kenaikan berat badan serta risiko diabetes jika tidak dikawal. Ya, dan bagi mengekalkan kesihatan tanpa mengorbankan tradisi ini, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM mencadangkan pengurangan santan pekat, menggantikan bahan goreng dengan kukus ataupun panggang serta mengawal saiz hidangan. Dan juga aktiviti fizikal seperti berjalan-jalan selepas makan juga turut membantu membakar kalori berlebihan. Dan dengan adanya kesedaran seperti ini, masyarakat tetap boleh menikmati juadah raya sambil menjaga kesejahteraan untuk jangka masa yang panjang. Ya. Dan masih bersama saya Putra Azwan, Ustaz Hassan dan juga Nizam, jentik-jentik.
semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Ya, kita masih berbicara untuk topik kita hari ini iaitu Alkisah Lagu Raya. Kan dah macam-macam dah tadi Ustaz pun dah ulas mana boleh, mana batasan dan sebagainya. Jadi Ustaz, untuk yang seterusnya ni Ustaz, kami nak tanya juga ni. Ini mengenai pandangan Ustaz dengan generasi muda sekarang ni, kan, ataupun zaman sekarang lah, bukan generasi kini, yang lama pun buat juga. Ini mengenai konsep kerap buat challenge dekat TikTok. Lagu raya tu mungkin maksudnya baik, tapi tiba-tiba ada pula tariannya dan sebagainya. Ini komen Ustaz untuk trend yang begini Ustaz. Okey, baik. Dia tengok kaedah fiqh sebut al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap asas satu perkara itu hukumnya dibolehkan, harus. Mana kata kalau nak buat challenge tu asalnya itu dibolehkan, tetapi tengok adakah ia ada masuk unsur-unsur yang diharamkan, maka dia boleh jadi haram lah. Okay. Kalau challenge tu pada saya, ia ada positif, ada yang negatif. Kalau challenge itu kita buat adalah untuk kita nak mengeratkan hubungan kekeluargaan, kita buat adik-beradik, boleh buat, tapi tak perlulah kita post di TikTok yang mungkin akan terdedah aurat, kan? Mungkin terkinja-kinja, sebab itu kan bukan untuk dipertontonkan kepada awam. Untuk family je. Macam kita buat video and then kita share dalam grup WhatsApp kita, dah lah family kita. Itu tak ada masalah sebab di kalangan adik-beradik je. Tapi bila kita post di TikTok, itu kena lebih berhati-hati dan perlu ditapis lah. Adakah ini kalau dia melompat-lompat sampai nampak hilang sebagai maruah seorang wanita, kan? Elok-elok bertudung tapi melompat-lompat sampai menampakkan ini bukan akhlak orang Islam. Itu yang kena berhati-hati. Challenge tu pada saya boleh, tapi kena kata berhati-hatilah. Jangan sampai menimbulkan fitnah ataupun mungkin menyebabkan akan menimbul kecaman, kan, dan sebagainya. Wallahualam. Lebih teruk lagi bila challenge itu dikongsi ribuan, jutaan lagi banyak yang akan melihatnya. Betul. Kan? Dia tu dia kata dia buat challenge TikTok ni, kalau dia jadi viral boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Kalau lah viral kan, tularnya itu benda yang negatif, kan, menyebabkan dosa tu akan berpanjangan lah. Kan, kalau walaupun kita tidur masih ada orang share lagi, tidur pun orang share lagi, orang share benda keburukan dosa, maka di situ dosa berjalan je, kan. Itu yang kita kena jaga-jaga. Walaupun kita buat nampak benda tu simple, tapi kalau kesan dia boleh kesan yang besar, dosa yang berpanjangan pula. Tu kena berhati-hati. Dengar tu adik-adik semua. Saya pun nak tanya Ustaz ni, soalan saya ni. Ada tak contoh dalam sejarah Islam di mana lagu atau muzik memainkan peranan dalam menyebarkan dakwah dengan cara yang sangat halus? Baik, memang di zaman, kalau kita tengok di zaman Nabi, kan, memang antara dalam peperangan macam kita sebutkan tadi, memang disuruh untuk mereka ni macam bergendang lah, menaikkan semangat. Bahkan kalau kita tengok macam Al-Farabi, kan, ada ulama-ulama dahulu, mereka memang pernah berdakwah dalam pusat hiburan, dan dia bermain gambus dan menyanyikan lagu ketuhanan, sampai ke orang yang datang tu asalnya nak buat benda tak baik, bila dengar lagu tu mengasyikkan, menyebabkan itu satu bentuk dakwah. Itu yang dibuatkan oleh ulama dahulu. Dulu memang ada juga muzik, dan mereka lebih gunakan kepada ruang dakwah lah, bukan sebagai hiburan semata-mata, tapi untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi perkara ni banyak khilaf dan banyak yang perlu kita hati-hati sebenarnya Ustaz. Betul. Bukan mereka kata tak boleh. Boleh. Dia ada banyak yang perlu diambil kira, Ustaz. Jadi berhati-hatilah dalam kita berhibur. Lagi-lagi menjelang raya ni, jangan dilupa kita masih berada dalam bulan Ramadan. Okey. Baik, dan sebelum mengakhiri topik kita hari ini, Alkisah Lagu Raya, marilah sama-sama kita dengarkan. Ini merupakan pesanan daripada Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Menurut Al-Imam Ibn Qayyim, Rasulullah SAW dikatakan memakai pakaian terbaik ketika hari raya. Sayyidina Al-Hasan pernah menyebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW mengajak kami memakai pakaian yang terbaik yang ada di sisi kami. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih Nizam jentik-jentik, dan juga kepada pelajar-pelajar Kolej Komuniti Sayang. Terima kasih. 2 hari kita berkampung di sini. Terima kasih terima kunjungan kami, dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua, baik di sini ataupun di rumah. Dan yang paling penting, esok kita bersama lagi di lokasi yang baru, bersama panel-panel yang baru, dan juga bersama pelajar-pelajar yang baru. Di mana siapakah? InsyaAllah esok kita bersama lagi di waktu yang sama dalam Borak Tengah Lapar. Masuk
You. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Borak Tengah Lapar ini dirakamkan di Inspired Kitchen, College Community Selayang. Ramadan bergema, menyulam keimanan.